Sokongan saya memang tak terhinggalah kepada Barisan Nasional, bukan sebab saya dibayar ke Pak Habuan atau saya nak ada personal benefit, tapi saya rasakan polisi dasar kerajaan yang diorang buat kepada negara kita amat haluannya amat berbeza daripada Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat pergi ke arah yang kiri sangat dan BN mengambil approach yang mediocre, wasatiyah, yang ke tengah. Kita tak boleh menjanjikan benda-benda yang kita tak pasti kita boleh melakukannya. Kita tak boleh menjanjikan benda-benda yang kita mungkin akan menggugat negara kita pada masa hadapan. So kita yakin dengan Barisan Nasional bukan atas kita Melayu ke kita apa, tapi kita yakin atas dasar polisi negara kita dan dasar kerajaan negara kita. Kita tengok dalam manifesto Pakatan Rakyat, apa yang mereka taburkan, kita sebagai anak muda kita kena pandai melihat arah tuju negara kita. So diorang meyakinkan kita dengan masukkan PTPTN, kurangkan harga tol, kurangkan harga minyak. So diorang meyakinkan kita, diorang nak tarik kita in that sense dalam angle sudut perspektif itu. Tapi apa yang dasar BN buat adalah hanya bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Sebab dasar yang diorang buat telah lama diorang buat dari segi ETP, GTP, NKRA dan NKEA. So kita kena lihat masa depan bukan hanya sekarang, tapi 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Seandainya Pakatan Rakyat ingin melaburkan segala dana financial capacity negara kita pada waktu kini, apakah mungkin akan jadi kepada anak-anak kita 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian? So anak muda kena sedar benda tu. Dan dari segi belia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah mengumumkan banyak benefit kepada anak muda. Contohnya Siswa Satu Malaysia, kad bosur buku Satu Malaysia, mendapat BRIM lagi. Kita dapat golongan 1M for You. Kita ada platform seperti BNYV untuk kita generate our interest dalam politics. So kita lihat kerajaan amat begitu tekun dalam kepimpinan belia, dan dengan mansuhnya aku kita boleh aktif lebih giat lagi dalam politik. So apa harapan Perdana Menteri kita adalah bahawa dia merasakan mahasiswa kita sudah cerdik, sudah matang untuk berfikir dan tidak perlu ikut pada akta-akta untuk mendidik kita. Kita dah besar, kita boleh fikir diri kita sendiri. Saya mengharapkan agar Barisan Nasional boleh memenangi kembali memerintah dengan majoriti 2/3, dan dengan bantuan BNYV saya mengharapkan sedikit sebanyak akan memberi impak kepada kejayaan Barisan Nasional itu sendiri. Sokongan saya tetap tidak berbelah bagi terhadap Barisan Nasional kerana saya berasa terhutang budi, dan saya rasa selama saya hidup daripada saya kecil sehinggalah umur saya 28 tahun, saya dibesarkan dalam kerajaan yang kukuh. Satu kerajaan yang kukuh. Jadi saya tak mahu masa depan saya, masa depan anak saya, cucu-cucu saya mungkin di masa akan datang terjejas. Jadi saya rasa Barisan Nasional perlu dikekalkan bagi kerajaan Malaysia. Harapan saya untuk PRU yang akan datang ni is lebih banyak belia akan sedar tanggungjawab mengundi, and diorang akan buat pilihan yang betul lah. Dan kalau pada saya sendiri, saya yakin dengan Barisan Nasional. Sebagai rakyat Malaysia dan rakyat Sabah, orang Sabah, kami sebagai belia dari Sabah mengharapkan yang Barisan Nasional memenangi semua kerusi di Sabah. Ini harapan kami sebagai belia. Memandangkan manifesto Aku Janji Barisan Nasional yang telah memberikan semangat kepada belia-belia Sabah untuk lebih maju ke hadapan.